Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Fatia Samiha dari TVPSS Pacaran TV. Pada 31 Mac 2026 di mana KPM telah mengeluarkan keputusan sijil pelajaran Malaysia bagi sesi 2025. Saya bersyukur atas pencapaian saya pada hari ini dan terima kasih juga kepada semua guru SMK Panca Perdana kerana mengajar saya dan saya juga kepada bapa dan rakan-rakan seperjuangan saya telah menemukan Hai cikgu, saya cikgu. Saya nak tanya cikgu, apa perasaan cikgu lepas dapat tahu result anak murid cikgu hari ini? Perasaan saya ni tak ada perasaan kalau kiranya. Cumanya perasaan saya gembira lah kan. Tengok kan, walaupun saya baru sini, saya bantulah yang mana patut untuk menaikkan nama sekolah ni lah. Kan? Semoga SPM, budak-budak SPM tahun lepas selamat maju jaya lah. Gitulah. Majulah suka untuk negara. Okey, terima kasih cikgu. Aunty. Hai aunty. Aunty boleh tak saya nak interview sikit? Sikit je. Saya nak tanya, apa perasaan aunty lepas dapat tahu result SPM anak aunty? Okey, alhamdulillah lah. Sebab tak target pun. Okey dah, alhamdulillah okey. Okey, itu je. Okey, thank you aunty. Aunty. Hai aunty, saya nak interview sikit boleh tak? Sikit je. Saya nak tanya, apa perasaan Acik selepas dapat tahu keputusan SPM anak Acik? Alhamdulillah, walaupun tidak menepati apa yang jangkaan mereka, namun keputusannya memuaskan dan perlu bijak untuk memilih bidang pengajian di masa akan datang untuk memastikan kita mendapat pekerjaan yang baik. Okey. Terima kasih Acik. Congrats Kak. Okey. Hai Kak, saya nak tanya, apakah perasaan Akak hari ini lepas dapat result? Okey, sejujurnya pada tepat jam 10 pagi sangatlah mendebarkan bagi batch 08 dan perasaan sebenar saya adalah result saya tu luar daripada jangkaan saya. Sebenarnya saya target dalam 3A, lepas tu alhamdulillah dapat more than that, iaitu 5A. Tapi alhamdulillah, and pesanan saya untuk junior-junior batch 09 adalah selamat maju jaya dan jangan study push sangat tapi study smart
Good luck guys. Bye. Akak nak tanya sikit. Boleh tak? Saya nak tanya, apa perasaan akak lepas dapat result SPM hari ni? Rasa macam bersyukur saya sangat. Walaupun tak tinggi mana tapi saya sangat bersyukur. Memang bersyukurlah saya sangat. Alhamdulillah. Saja. And apa pesanan akak untuk batch SPM tahun depan? Perasaan saya bagi batch SPM untuk tahun depan, teruskan semangat, usaha tak rugi. Itu je boleh cakap. Usaha memang tak rugi. Okey, terima kasih Kak. Congrats. Kak, saya nak tanya sikit boleh tak? Apa perasaan akak lepas dapat result SPM pada hari ini? Saya happy pasal saya bersyukur atas apa saya dapat. Jadinya macam ikutlah karena result kita kena happy lah guys. Alhamdulillah ni saya bersyukur sangat-sangat. Tadi memang parah gila tapi memanglah perasaan guys. Kali seumur hidup lagi ni. Jadi untuk adik-adik belajarlah sungguh. Apa usaha ni tak macam hati hasil pun benarnya. Belajarlah sungguh lagi, tunjuk lagi CJSPM tu. Belajar je. Itu yang mesti saya. Bye. Saya menulis pada hari ini tahniah tercapit kepada semua pihak 08 dalam berjaya menunjukkan CJ Pelajaran Malaysia. Untuk pengetahuan semua SMK Panjang Perdana telah menyatakan ikutan sarjana bagi batch 08. Warga SMK Panjang Perdana sudah berdiri atas pencapaian